Triple H ni tunggu masa je nak kena buang. Makin lama makin teruk WWE ni dia buat. Sementara umumkan. Ya, kita tahu untuk beberapa tahun ini Triple H ni ataupun kita tengok storyline WWE ni macam hampir je macam tak ada hala tuju je. Kenapa Atuk H buat macam ni kan? Retirekan John Cena macam tu, AJ Styles macam tu, beria-ria push Gunther ni dah kenapa? Ada sebabnya geng, ada sebabnya. Kita tahu yang sekarang ini adalah new era untuk Netflix. So kalau kau tanya aku, ini baru tahun pertama, cukup anniversary, baru tahun pertama era Netflix ni. Relax lah. Kan macam macam bola sepak baru tahun pertama, baru nak start dengan manager baru, aura baru kan, storyline baru, mesti ambil masa sikit kan. Bukan terus boom, bukan terus menang Champions League kan. Sebab kalau kita tengok Triple H ni dari first start dia pegang pun baru-baru lagi 2022 macam tu. So kalau campur sekarang baru 4 tahun lah, masih awal lagi lah kan. Tapi kalau korang tengok 2024 ke belakang sana sampai dia pegang tu baru 2 tahun kan. Tengok apa storyline yang dia pernah buat, memang boom gila. Masa tahun tu memang ramai orang salute dekat dia. Storyline yang best, macam Bloodline punya storyline. Lepas tu Cody Rhodes punya storyline kan best tu kan. Panjang tu, 2 WrestleMania baru Cody Rhodes dapat habiskan storyline dia. Bloodline tu berapa lama di build upnya tu. Kalau kau tanya aku, Royal Rumble hari tu paling worst, aku setuju dengan apa keputusan. Ada beberapa keputusan macam Jey Uso punya lama entrance, lepas tu dibuang Brock Lesnar macam tu saja semasa tu. Aku memang aku tak setuju lah. Tapi kalau kau tanya aku, yang paling worst 2022 lagi teruk kan. Macam kau kata, kenapa diorang lebihkan wrestler-wrestler Triple R dekat WWE? Sebab ada sebabnya kenapa Atuk H buat macam tu. Mungkin dia nak showcasekan wrestler-wrestler dan nak tembus Arab punya market kan. Tapi tak banyak pun diorang letakkan Triple R punya wrestler tu. Ada 2 je pun kan, La Parka dengan si Mr. Iguana tu. So untuk era Netflix sekarang ni baru tahun kedua, nak start tahun kedua. So kita dah nampak dah permulaan, beginning of new era ini. Dia Atuk H tengah nak fokus 2 storyline yang besar dia tengah buat ni. Cuma kita kena sabar. Sabar. Dia macam tengok Marvel lah, Infinity Saga. Thanos start daripada Iron Man tu, membawa ke Endgame. Berapa lama tu kan? 20 tahun, 10 tahun macam tu. Ni dah habis ni. Infinity Saga dah habis. Ni sekarang nak start ni saga yang baru ni, macam Doomsday kan. Dia nak start daripada mula lah dulu. Nak tubuhkan villain baru. Ini Atuk H tengah buat ni. Satu lagi pun, kenapa kita marah dekat Triple H masa Royal Rumble tu, sebab kita sendiri yang letakkan expectation tinggi. Page nak return lah, Jericho nak return lah. Benda tu bukan kita dengar daripada mulut Triple H ni sendiri. Kita yang buat andaian, rumor-rumor kita sendiri. Lepas tu kita dah letakkan expectation, tak keluar, kau salahkan WWE. Apa hal? Kita sendiri yang berekspektasi tinggi. Bagi aku, overall aku tengok Royal Rumble tu, mula-mula je aku marah. Tapi bila aku tengok balik sekali hari tu dengan family aku, dan aku tengok apa yang Atuk H cuba buatkan, betul lah apa yang dia buat. Cuma diorang marah, apa yang diorang expect tak dapat. Yelah, contoh Atuk H dengar apa yang korang nak Chris Jericho, nak Page lah. Jikalau pihak sana yang tak nak, apa yang Triple H boleh buat? Kaki bullshit muka Jericho tu macam tu. Satu lagi, kenapalah duk push Gunther ni? Apa sangat yang ada dekat dia tu? Badan besar, muka macam All For One je pun kan? Kenapa dia nak push? Sebab muka macam All For One lah dia nak push. Kau bayangkan kau tengah pegang WWE, lepas tu kau dengar berita yang 3 legend kau akan bersara dalam masa yang sama. Goldberg tolak tepi lah sebab dia pun jarang-jarang masuk. Goldberg, John Cena, AJ Styles. Diorang yang nak bersara, bukan Triple H yang bersarakan diorang sendiri yang nak bersara. So apa Atuk H nak buat kan? Daripada dia bagi match yang korang nak macam, kasihlah last match John Cena lawan dengan Edge.
kasihlah last match AJ Styles lawan dengan Finn Balor, Bullet Club punya ketua lawan ketua kan. Ya, jikalau dia buat macam tu, wasted kan. Pemikiran Dato' H, dia nak tolak storyline ni jauh, alang-alang dah 3 orang ni nak bersara, apa kata aku munculkan satu big villain lah kan di dalam dalam WWE ni untuk push big villain ni sehinggalah orang benci dia. Sekarang ni aku tanya korang, Gunther keluar, korang benci ke korang suka? Benci kan? Ya, itulah Dato' H nak. Gunther pun deliver benda tu dengan bagus kan, keluar macam hari tu dekat Raw, keluar dengan lagu AJ Styles, orang itu yang Triple H nak. Okay, sekarang ni diorang nak bersara, apa yang kita boleh buat? Gunther lah. Okay, kita push orang ni untuk jadi big villain dekat WWE ni. Sebab kalau kau rasa sekarang ni siapa yang heel paling teruk dekat WWE sekarang ni? Division punya team? Tidak, tak heel sangat pun kan. Setakat siapa, muka pun tak ada garang-garang. Seth Rollins je lah itu yang pandai bercakap, itu pun dah injured. Paul Heyman lah, The Oracle tu lah yang main-main sekarang ni, sementara Seth Rollins tengah injured tu. Tapi sekarang ni dia tengah build up satu lagi, orang kata branch timeline dekat Raw, satu villain ni. So sekarang ni dah tak ada siapa yang nak tak ada nak di-retire kan. So apa plan untuk Gunther ni? Aku rasa akan ada plan yang best lah, kita harapkan lah. Last kali storyline The Vision ni, ini pun storyline yang lama juga diorang set up dari first Raw hari tu. First Raw start dekat Netflix. Ni era baru ni, korang kena, kita boleh mengimbau kenangan-kenangan lama, cuma sekarang ni era yang baru, macam orang kata bukan universe lah, kira timeline yang baru lah untuk Dato' H set up dia punya long storyline dia. Ini salah satunya The Vision juga, salah satu storyline. Sekarang, aku tahu Dato' H banyak orang kata ulang-ulang surprise yang sama macam hari tu. Siapakah yang berada menjadi mystery man tu kan. Benda tu dapat reach bait, ada view, orang suka, dia buat balik. Bagi aku macam, alamak kenapa ni kan, nasi nak buat benda yang sama je. Tapi aku mengharapkan ada something yang berlaku lah. Takkan kau buat benda sama tapi tak ada apa yang best kan. So kita kena tunggu tengok apa Dato' H nak buat The Vision ni. Sebab aku rasa The Vision punya projek ni sebenarnya dah nak sampai dekat penghujungnya. Tapi itulah, dengan Seth Rollins injured, diorang terpaksa sikit lah. Macam dulu Nikki Bella masuk dekat Raw ni untuk defeudkan dengan Liv Morgan. Tapi puk-pak Liv Morgan injured masa lawan dengan Kairi Sane, tak boleh nak buat apa. So Nikki Bella tu terpaksa lah diorang beralihkan ke storyline lain gitu. So sekarang ni kita tunggu je apa yang Dato' H nak buat. Jangan marah-marah, jangan kecam-kecam, dan jangan meletakkan ekspektasi yang tinggi. Lepas ni pun aku akan lepas ni Elimination Chamber, aku tak nak letakkan ekspektasi yang tinggi, tak nak tunggu siapa return, just enjoy the match dan tengok storyline dia. Alright, mantap.